Sebab dia nak ajar lagu mana cara ikhlas. Dia nak ajar lagu mana cara buat riak. Dia nak ajar lagu mana cara buat ujuk. Dia nak ajar apa makna riak, apa makna ujuk. Orang panggil kena dulu. Riak ni gapo? Cara nak buat lagu mana? Akibat dia gapo? Ujub ni gapo? Cara nak buat lagu mana? Akibat tak buat jadi lagu mana? Maka hak ni semua ni dipanggil tertib dalam ilmu. Kalau tak tahu dia tak boleh nak buat. Nampak? Orang tanya, "Awe, acu buat sapoh Sapoh kita tak kenal. Boleh buat ke tak sapoh? Tak boleh nak buat dah. Mana sapoh ayo? Tak kenal sapoh tu gapo. Jadi bila ayah ya, "Awe, buat sapoh duduk berapi tu kok dalam jabe kuning." Kenal ke tak? Kita tengok kenal dah lah. Ada jabe biru, jabe hitam, jabe kuning. Ayah royak buai sapoh dalam jabe kuning. Jadi ambil jabe kuning ke buai. Maka kalau ayah tengok, ayah marah tak? Tak marah dah lah. Sebab apa? Sebab kita buai tu hak betul. Lagu tu juga. Cara orang salik nak menuju Allah je kena tahu. Riak tu gapo. Maka bila dia tahu, apa akibat dia? Pas lagu mana nak buai? Apa itu ujuk? Apa akibat dia? Lagu mana nak buai? Maka semua ni dalam tertib ilmu salik, dalam tertib ilmu tasawuf dah. Baik, masuk pada kitab.